Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua mata yang melihat. Di zaman digital ini, media sosial telah menjadi salah satu daripada kehidupan kita, termasuklah bagi para guru. Namun, dengan kemudahan ini datanglah tanggungjawab yang besar. Guru, sebagai contoh teladan, perlu berhati-hati dalam menggunakan media sosial bagi memastikan profesionalisme terjaga dan keselamatan pelajar dilindungi. Berikut adalah garis-garis panduan penggunaan media sosial oleh guru yang perlu diikuti untuk memastikan penggunaan media sosial yang beretika dan profesional. Yang pertama, jangan dedahkan maklumat rasmi dan elakkan berkongsi dokumen atau maklumat kerajaan yang tidak sepatutnya dikongsi. Yang kedua, hindari komen-komen negatif dengan tidak memberi komen berunsur negatif terhadap KPM, sekolah ataupun rakan sekerja. Yang seterusnya adalah mengelakkan penyebaran maklumat palsu dan memastikan hanya berkongsi maklumat yang sahih dan tepat. Yang keempat, jangan berbincang isu-isu yang sensitif dengan menghindari perbincangan mengenai agama, politik dan kaum yang boleh menjejaskan keharmonian sejagat. Yang seterusnya, menggunakan media sosial secara profesional dengan tidak menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi semasa waktu bekerja. Dan yang terakhir, dapatkan kebenaran murid dan ibu bapa untuk memastikan anda mendapat kebenaran sebelum menggunakan gambar ataupun maklumat-maklumat mereka. Ikuti garis panduan ini, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Baiklah, kita teruskan dengan isu-isu berkaitan etika guru di media sosial yang kini semakin membimbangkan dan memberi kesan jangka panjang kepada pelbagai pihak, terutamanya pelajar. Yang pertama, amalan memuat naik gambar ataupun video pelajar tanpa kebenaran adalah tidak wajar. Guru perlu mendapatkan izin pelajar dan ibu bapa sebelum berkongsi apa-apa kandungan bagi mengelakkan salah faham atau kecaman yang boleh menjejaskan emosi pelajar tersebut. Yang kedua, interaksi guru dan pelajar di media sosial perlu kekal profesional. Hubungan yang terlalu mesra boleh menjejaskan fokus dan menyebabkan salah faham berlaku. Bahkan boleh membawa kepada tingkah laku yang tidak sepatutnya. Seterusnya, guru juga harus berhati-hati dalam menyebarkan maklumat. Menyebarkan berita palsu atau berbaur kebencian bukan sahaja mencemarkan imej guru, malah boleh membawa kepada tindakan undang-undang. Selain itu, mengabaikan etika profesional seperti mengumpat rakan sekerja di media sosial boleh mencetuskan tekanan mental dan menjejaskan kerjaya seseorang guru serta reputasi sekolah. Dan akhir sekali, memuat naik gambar ataupun video yang tidak sopan sama ada dari segi pakaian ataupun tingkah laku tidak sesuai untuk seorang pendidik. Guru sepatutnya menjadi contoh yang baik, bukan bahan kritikan masyarakat. Sebagai pendidik, setiap tindakan kita di media sosial membawa tanggungjawab yang besar, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada pelajar, rakan sekerja dan institusi pendidikan itu sendiri. Baiklah, mari kita lihat apakah strategi-strategi yang boleh guru manfaatkan untuk menggunakan pendidikan digital. Yang pertama, pendidikan digital dan literasi media. Seorang guru memainkan peranan penting dalam mendidik pelajar mengenai keselamatan dalam talian dan literasi digital. Perkara ini membantu pelajar untuk lebih bijak dalam menghadapi cabaran dunia maya. Yang seterusnya, guru perlulah memimpin dengan contoh. Seorang guru mesti menunjukkan cara menggunakan teknologi secara profesional dengan menggunakan alat seperti Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Dengan guru memberi contoh kepada pelajar bagaimana teknologi seperti itu boleh dimanfaatkan dengan penuh beretika. Yang seterusnya,
mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Teknologi dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Guru wajib menggunakan alat digital seperti Google Classroom atau Kahoot pada zaman kini untuk mencipta pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kerana pendidikan zaman ini telah pun melepasi batas-batas pendidikan secara tradisional. Yang keempat, menggalakkan perkongsian yang positif. Seorang guru wajib menggalakkan pelajar untuk berkongsi idea-idea mereka yang bernas secara positif di platform digital, membina komuniti dalam talian yang saling menghormati dan saling sokong-menyokong. Dan yang terakhir, iaitu pembangunan profesionalisme guru. Seorang guru perlu terus berkembang dengan mengikuti latihan-latihan profesional supaya mereka lebih bersedia untuk memberi bimbingan yang terbaik kepada para pelajar, kerana pendidikan tidak mengira usia. Sebagai seorang pendidik, kita harus memimpin dengan integriti dan profesionalisme. Mari kita manfaatkan teknologi secara bijak untuk mencipta persekitaran yang selamat, positif dan produktif untuk guru, pelajar, masyarakat dan seluruh komuniti sekolah. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.